Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Nadia Ayuni binti Tuan Ismail akan menerangkan tentang topik tugasan 3 bagi kursus ADUP 3133 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran, iaitu aplikasi reka bentuk pengajaran AD. Jadi, apakah itu model AD? Model AD ialah model umum ataupun generik dalam mereka bentuk sistem pengajaran. Ia merupakan pendekatan yang sistematik untuk merancang dan membangunkan pembelajaran. Model ini juga digunakan untuk membimbing guru dalam membina bahan atau perisian pengajaran yang sesuai dengan keperluan murid, dengan bertujuan untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih terancang, berkesan dan menarik. Peringkat pertama iaitu A, analisis. Pada peringkat ini dilakukan pengumpulan data, analisis keperluan dan identifikasi tujuan pembelajaran yang lebih spesifik untuk mengenal pasti keperluan pembelajaran dan ciri-ciri pelajar itu sendiri. Menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Contohnya, dalam Google Site yang saya telah laksanakan, iaitu tajuk Perbaiki Tajwidmu Tahun 6, dikenal pasti murid sukar memahami hukum tajwid secara teori. Jadi, keperluan kepada bahan interaktif seperti nota bergambar. Peringkat yang kedua ialah D, design, iaitu peringkat reka bentuk yang melibatkan perancangan secara terperinci. Pada peringkat ini, ditentukan struktur dan urutan pembelajaran serta dipilih kaedah, media dan strategi pembelajaran yang sesuai. Melalui Google Site yang telah dibangunkan, laman disusun mengikut urutan menggunakan warna dan reka bentuk yang mesra pelajar tahun 6. Peringkat yang ketiga iaitu D, development. Development ialah peringkat pembangunan yang melibatkan pembuatan bahan pembelajaran berdasarkan reka bentuk yang telah dirancang sebelumnya. Bahan pembelajaran boleh dalam bentuk bahan, modul, aktiviti atau sumber daya pembelajaran lainnya. Contohnya dalam Google Site saya, ujian awal dijalankan bagi memastikan semua pautan dan paparan berfungsi dengan baik untuk digunakan oleh pelajar. Peringkat yang seterusnya ialah I, implementation, iaitu peringkat pelaksanaan melibatkan penerapan dan penyampaian pembelajaran kepada kumpulan sasaran. Peringkat ini, bahan pembelajaran disampaikan dengan menggunakan strategi dan kaedah yang telah dirancang. Melalui Google Site, murid dapat melayari laman secara kendiri atau berpandu guru untuk memahami topik tajwid. Mereka dapat membaca nota, menonton video dan menjawab aktiviti kuis yang disediakan dalam laman. Aktiviti ini membantu murid belajar mengikut kadar sendiri dan mengukuhkan kefahaman tajwid. Dan peringkat yang terakhir ialah E, evaluation. Peringkat penilaian yang melibatkan aktiviti menilai keberkesanan pembelajaran. Penilaian dapat dilakukan secara formatif, iaitu sepanjang proses pembelajaran, dan sumatif setelah selesai proses pembelajaran. Data penilaian digunakan untuk menilai keberhasilan pembelajaran. Dalam Google Site ini terdapat penilaian formatif melalui kuis tajwid dan aktiviti pengukuhan dalam laman untuk menilai kefahaman murid. Seterusnya, penilaian sumatif, iaitu berdasarkan jawapan akhir kuis dan maklum balas murid selepas menggunakan laman. Sebagai kesimpulannya, model AD membantu memastikan proses pembangunan Google Site sebagai laman pembelajaran dilakukan secara terancang, sistematik dan berkesan. Melalui penerapan model ini, laman tersebut bukan sahaja menyokong PDPC tetapi juga membantu murid memperbaiki bacaan tajwid dengan lebih berkesan dan menyeronokkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.